Nak unboxing apa yang kita beli dan apa yang kita dapat. Tada! Ini daripada Q Pocket. So ini apa yang aku beli. Tada! Dan sekarang kan rambut saya sudah panjang melebihi heightnya, dan jadinya kiranya kena jaga rambut lah, sebab rambut tu dah panjang melebihi heightnya. So yang ni vitamin untuk rambut yang rosak dan bercabang. Dia best dia sebab dia ada keratin. Keratin tu macam mengelokkan rambut kita. So ni beli kat Watson, RM18 untuk 3 ni. Jadi macam berbaloi lah. Next adalah aku shampoo. Shampoo yang membuatkan rambut aku kekal segar. Untuk macam perempuan yang pakai tudung kan macam susah kan, sebab rambut kan macam rosak ke apa. Dia aku pakai ni. Tada! Pantene Micellar Detox and Hydrated Rose Water Extract. So macam kalau pakai Pantene yang ni macam wangi lah sikit. Kalau macam Pantene yang aloe vera tu dia macam tak adalah bau sangat sebab dia macam aloe vera kan. So macam ni lah. Ni shampoo saya macam regular shampoo yang aku akan pakai dan dah biasa pakai. Tada! Harga dia RM19. Berapa sen tadi? Dia macam mahal sikit tapi macam elok lah untuk rambut kau. Tada! Nampak tak ni? Ini conditioner dia. Yang ni dia punya scalp shampoo. Saya tadi nak beli shampoo Vex. Kau kan? Mask shampoo. Tapi macam aku dah fikir kan, aku dah beli dua ni. Jadi macam aku nak beli shampoo mask lagi. Kita nak je lah. So now mainan daripada Q Pocket. Mainan daripada Q Pocket. Yang ni untuk ambil kesenangan ni. Tak adalah. Baiklah nak kacip. Kita nak buka yang mana dulu? Yang ni macam biasa. Guys, mas tengok ni. Tapi yang ni comel sikit lah. Tada, comel. Kita buka yang mana dulu ni? Kenapa comel? It's immune, very immune. Imunisasi. Immune, comel. Okay, ni apa yang kita akan dapat? Atau ada ni. Tak tahu kita akan dapat apa. Kita tunggu dan lihat kita dapat apa. Ni depan muka depan. Ni dia. Okay, betul. Ni apa yang akan kita dapat. Kita tak tahu kita dapat apa. Ni comel sangat. Comel. Itulah sebab sebenarnya aku buka tudung pasal aku pergi makan. Pasal lepas pergi makan baru aku buat unboxing. Kenalah unboxing kan, sebab kita main blind box. Tapi macam actually aku beli blind box yang comel-comel lah, immune yang sangat comel. Sebenarnya macam comel kan, even macam aku rasa macam kalau macam tak dapat macam mana macam comel lah. Macam kalau kau dapat apa-apa pun dia macam still comel. Nampak tak? Maka saya makan kamera biasa sahaja. Dia macam comel kan. Even macam tak lah, bagi aku semua comel. Tu satu ni comel. Lepas tu dengan ni pun comel juga. Dia punya gambar kan. Dia punya gambar. Betul nak patung dia pun. So, kalau kau tak dapat ni comel lain. Yang lain pun comel juga. Maafkan saya kerana saya kacau. Sebab saya sangat comel dalam ni. It's very comel. So kita buka yang mana? Buka yang ni dululah. Tada! Bismillahirrahmanirrahim. Takut. Sangat macam berharga. Kalau gunting ke mana sini nak gunting? Okay. Macam buka dengan berhati-hati. Memang lepas aku dah unboxing ni, memang aku saya simpan sebab aku sangatlah macam benda ni sangat berharga bagi aku. Untuk anak-anak cucu apa-apa. Baik, kat sini kita dapat gajah lah guys. Aduh. Guys, kita dapat gajah kan. Dapat gajah tu kat sini. Dapat ini. Comel. Suka. Sukalah. Dapat purple. Macam purple pun one of my favorite colour. Ada ni. Besar ke dabak ni. Saya dah Zara kau beli mainan. Tapi kan, aku rasa punya rasa tu macam sangat gebar-gebas. Kita buka cepat-cepat. Very immune. Ya Allah, umur tu okey. Memang tak akan dia tarik ke? Dia tak ada instruction yang boleh tarik dalam ni. Tarik ke? Tak kuat rasa. Ada instruction yang boleh tarik ke?
apalah. Comel. Oh ya Allah, comel ni. Apa nama benda ni sebenarnya? Tak tahu lah apa nama dia. Maicho. Nantilah aku search. Comel. Comel. Tolonglah. Guys, tolong comel. Tolonglah. Guys, tolong comel. Comel gila. Aku suka. Kau tengok buntut dia. Ada loceng yang digerakkan. Oh, comel. Tengoklah ni. Allah comel dia. Okay, next. Buka next. Ni, mak saya cakap macam labu-bu. Tapi saya kata bukan. Nak patung ni bukan labu-bu. Ni bukan setan. Ni nak patung. Okay, dia buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak makan Zain. Yelah, sebab macam nak tahu lah kita dapat apa kan. Macam surprise. What we get? It's very new. Sangat comel. Kita dapat. Comel lah juga. Apa ni? Okay. Tak tahu. Tapi dia macam koala bear. Dia dapat koala bear kot. Tadi nampak macam gajah. Tu yang ni dapat koala bear. Tapi comel lah juga. Dia ni macam ni lah. Gajah ni ada nama sikit. Nama dia Kimon. Kimon. Ni dia punya tu depan dia. Dadah. Salah buka ke? Dia salah buka ke? Sampai. Buka. Oh. So Kimon ni dia tak berbaju. Baju dia letak dalam ni. Tapi comel ni. Dia nampak macam labu-bu tapi dia tak labu-bu. Dia adalah Kimon. Kecil. Memang aku simpan dia. Memang aku simpan tak bagi orang. Tak bagi orang dalam ni. Memang okay, ni dia punya pakaian. Okay, kita tengok ni. Ni Kimon. Sini pakaian dia. Kita pakaikan Kimon pakaian dia. Comel. Untuk anak saya di masa hadapan, mak awak memang suka mainan. Jadi kalau awak merengek tu macam rasa pelik lah. Sebab mak awak akan bawa awak pergi toilet, pergi ni lah, pergi Q-Pocket ni semata-mata untuk beli blind box ataupun beli mainan Barbie ke, baby girl ke. Jadi saya tak kisahlah kalau awak nak ajak saya pergi toilet ke apa, pergi Lego ke. Sebab mak awak memang suka mainan-mainan ni. Itu untuk anak saya di masa depan lah. Saya nak pakai di sini. Kimon ni ada pakaian. Rupanya orang tak nampak lah sendiri. Okey, macam ni lah. Dah siap. Jom tak Kimon. Jom tak. Nanti ni nama dia Maicho. Lauki bawa petah. Ini sumpah comel gini. Kalau ikutkan, tapi sebab dia sebenarnya just like labu-bu tapi dia Kimon. Tapi dia comel lah. Harga dia macam mahal sikit. Tapi macam untuk pada aku okey lah. Tapi ini sumpah dia lah gebu-gebu sikit mampu. So kita kena pegang macam ni ke? Is it we can pegang macam ni? No, this is a toy. Nampak tak ni? Yay, saya Datuk Zara mengachievekan benda-benda ni adalah comel. Nampak lah. Nak tunjuk. Okay. Masa tu tak pandai buat. Sangatlah comel guys. Tengoklah ni anak-anak saya. Comel. Okay, bye-bye.